Yang ni jarang orang penuh. Di dalam alam ini, setiap makhluk berzikir kepada Allah kecuali dua. Yang pertamanya manusia, yang keduanya jin dan syaitan. Yang ni yang paling banyak tidak berzikir. Makhluk lain sejadah, kipas, pokok, angin, laut, bintang, bulan. Wa in min syai'in, kesemuanya berzikir. Akan tetapi kalian tak faham cara zikir mereka. Maka yang kita nak beritahu ialah apabila mencapai tahap yang tinggi, beriman kepada Allah, membawa hati yang bersih, ketika itu seorang manusia biasa yang disayangi Allah, apabila membawa an-nafsul mutmainnah menghadap Allah, maka dia lebih mulia daripada seorang malaikat yang biasa. Disebutkan dalam kitab tauhid. Akan tetapi ketika mana manusia meninggalkan Allah, membawa hati dan jiwa yang kotor menghadap Allah Azza wa Jalla di padang mahsyar, ketika itu kata para ulama, mereka lebih hina daripada binatang. Sebagai muhasabah ringkas untuk kita bersama-sama menghadap Allah Azza wa Jalla, hati yang bersih, maka sama-samalah kita membiasakan zikir. Untuk membiasakan zikir, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ialah antara lain dengan memohon kepada Allah supaya Allah sentiasa menggerakkan hati dan lidah kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala.